Alhamdulillah kita dah settle check out. Okay. So sekarang kita nak pergi sarapan dekat Warung Mazna. Okay. Tempat ni best lah. Dia banyak makanan apa semua. So kita nak tengok apa yang menarik. Jom, let's go. Main movie dengan sulat yang pendek. Yang pendek dapat genda. Tapi saya nak main genda. Kemudian, ya, pendek. Tak makan saya. Bibi nak buat apa tu? Bibi nak buat tak tahu? Saya nak buat yang nampak gembira. Dia dipanggil egg. Saya nak makan awak, Shen. Dia raksasa. Dia dipanggil nampak Menara 188. Sebab rupanya sama seperti saya. Oh. Kenapa Eki belum ada rambut pula? Jam. Oh, bila kamu tanam benihnya, Fin. Oh. Ini dia. Pembola kapas bah. Oh. Eki tak apa-apa. Oh, tidak. Oh tidak. Pink pecahkan telur dia. Oh. Macam dekat KL lah. Ada Jalan Tun Ismail. Eki tumbuh dengan cepat. Jalan Tun Ismail, Jalan bersorak. Saya siram banyak air menggunakan hose. Mana boleh bersorak? Mungkin kamu siram Boleh, terlalu banyak jalan air. bersorak. Ya. Boleh kita baikinya? Oh, maafkan saya, Bing. Ia dah pecah terlalu teruk. Oh. Eki ada polis lah, Ca. benihnya tidak. Boleh Pink buat yang baru, Ama? Kamu nak buat yang baru, Bing? Ya, Ama. Okey. Yeah! Oh. Ada orang lintas jalan. Ini apa? Lihat. Oh, ada apa tu? Saya tiada kulit telur. Ada apa? Ada Kamu boleh guna yang Ada ini. kemah-kemah. Kamu Oh. boleh lukis di bahagian belakangnya. Ya. Oh. Tengok vlog. Oh, pasal tani ni. Eki. Hello, UTC Pahang. Ini benihnya Eki. Perlu menu adalah gaya. Tengok rambut dia. Rambut. Ya, rambut. Sekarang, sandwich lopak untuk Bing. Vlog. Dah waktu makan tengah hari. Saya buat sandwich lopak untuk kamu. Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang. Hari yang sangat indah. Kita boleh bawa sandwich lopak kamu ke taman dan berkelah jika kamu mahu. Yeay, jom kita berkelah. Oh, mari masukkan sandwich ke dalam bekas berkelah kita. Yeay. Boleh saya guna bekas hobi tibus saya? Boleh. Oh. Okey. Saya masukkan sandwich lopak kamu dalam tu. Ya. Dan saya masukkan sandwich tomato saya dalam tu. Baiklah, sekarang kita perlukan sesuatu untuk bawa bekalan kita ke taman. Oh, really? Betul. Ayo Kita dah nak sampai. Aisyah nak makan apa? Hello, Willy. Dan ini pula kita berkelah. Boleh saya masukkan ke dalam Willy? Baiklah, ambil ini, Bin. Terima kasih, Vlog. Ini nak pergi ke mana tu? Mau masuk ke dalam Willy. Ini nak pergi ke mana tu? Okey. Tak tahu lah, Bina nak Sedia? Ini nak pergi jalan lah. Okey, kita dah nampak dekat depan tu Tunggu Warung Mazna. Saya pasti kita terlupa Sejak apa tu? 1987. Sandwich kita. Sudah terlupa. Alamak. Sandwich kita. Alamak. Ayo kita ambil sandwich kita. Macam mana nak masuk parking? Masih ada di dalam, Vlog. Betul. Kamu Macam masuk mana ke nak dalam masuk ni? Willy yang sandwich. Dia parking. Yum. Okey. Sekarang kita bawa 3 berkelah Ya, dan sandwich yang sangat sedap. ya. Jadi jom pergi. Kita pergi. Tunggu Okey, sebentar. kita kena masuk ke sini. Saya pasti kita terlupa sesuatu lagi. Minuman. Kita terlupa minuman. Minuman. Yeay, Macam kita mana dah kita sampai terlupa minuman? Warung Mazna 1987. Oh, ada jus lobak untuk kamu. Ada parkingnya cun-cun punya, tepi Warung Mazna. Boleh. Minuman Alhamdulillah. masuk ke dalam Willy ya. Nyam. Okey. Jom. Sekarang, Wow, ada itik serati. Terima kasih.
Ada laksam. Nak mi goreng, mi goreng. Oh, macam-macam menu ada. Nasi kukus ada, mi celup ada. Macam nak makan apa? Reti ke tengok? Reti ke tengok menu ni? Nak makan apa? Ha? Nampaklah Daddy dah lapar ni. Lambatlah macam ni. Ibu nak apa? Laksam? Laksam? Nak mi goreng? Mi goreng nak. Nak apa? Nasi kukus, nasi kerabu. Nak telur? Telur masin? Telur masin? Dengan roti. Okey, kita punya nasi kerabu dah sampai. Ricky tak dapat nasi kerabu. Kita repeat dekat warung Mazna. Nasi kerabu daging bakar. Next kita order nasi berlauk ikan. Ada ikan, ada telur dengan sambal belacan. Alright, lagi satu kita makan English style. So dia ada baked beans. Lepas tu ada telur sebiji, sosis dengan roti. Telur 2 biji telur goyang. So yang ni RM10. Bismillah, jemput makan. Kita tak Alhamdulillah, kenyang dah. Kita makan dekat warung Mazna. Kita makan apa tadi? Nasi kerabu daging. Lepas tu nasi berlauk ikan. Lepas tu English style punya roti, ada sosis, ada telur kan. Lepas tu ni apa? Yang ni ada fries. Okey. Sekarang kita nak bergerak ke Cowboy. Kita nak pergi Cowboy. Cowboy ni salah satu tempat menarik juga dekat Kuantan. Kalau siapa-siapa datang Kuantan mesti kena try pergi Cowboy. Okey, jom kita tengok apa dekat Cowboy. Kita lautan, dia cari barang kot. Okey, kita dah nak sampai Cowboy. Mana je Cowboy? Oh, ada apa ni? Oh, durian lah. Durian. Tapi harap-harap lah mak aku tak tengok video ni. Sebab Cowboy ni dia macam berantu sikit. Kalau masuk boleh tersesat. Tengok orang review kan cakap dalam dia memang banyak barang-barang keperluan rumah apa semua kan. Ni kalau mak aku tengok video ni mesti dia nak pergi Cowboy ni. Okay, kita cari parking dulu. Lepas tu kita tengok apa ada dalam Cowboy ni. Tengok tu, macam-macam ada. Wah, makanan pun ada. Macam-macam ada. Wah, ni macam kedai borong lah ni kot. Tengok lah, macam-macam ada. Oh, bahayalah pergi sini. Tengok tu. Mana bahaya? Bahaya ni. Tengok tu. Macam-macam ada. Cak. Tengok ni Cak. Macam-macam ada. Oi, Cak boyo. Ni,
Periuk Cak Boyo. Tengok ni. Set periuk. Ini kalau mama nampak ni, memang dia nak beli lah ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, banyaknya. Cak Boyo ada, Cak Eagle ada. Oh. Singsi pun ada kat sini. Oh, sabarlah. Macam-macam ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam-macam ada. Astaghfirullahalazim. Tengok tu, 5 tingkat ha. Macam-macam barang ada ha. Uish. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah. Banyaknya. Rambang mata lah Cak nak pilih. Yang mana ya? Ada Siti. Macam-macam mainan. Aisyah ambil apa tu? Plasticine dengan ni apa ni? Oh, Play-Doh. Jangan main lekat-lekat kat lantai tau. Okey. Wow, solar panel pun ada lah kat sini. Macam-macam lah ada. Wow, tengok ni meja pun ada. Macam-macam ada sini. Complete set semua ada. Benda ni pun ada juga. Dengan apa nama? Fluted panel. Tong sampah pun ada. Macam-macam lah. Okey, settle dah. Kita pergi Cowboy. Bahaya datang Cowboy ni. Memang rasa semua benda nak beli. Raisya beli apa? Raisya beli plasticine. Play-Doh. Tengok Play-Doh. Raisya beli Play-Doh yang ni. Okey, sekarang last destination kita adalah kita nak cari Kopok Leko sebelum balik. Okey. Jom kita pergi cari Kopok Leko. Okey, kita punya last pit stop kita. Okey, kita akan pergi ke tempat kita nak cari apa nama? Masuk ke sini ke? Kita akan mencari Keropok Leko. Keropok Leko. Sampai pantai timur ni tak sah kalau kita tak beli Keropok Leko. Okey. Oh, macam penuh je. Sekarang ni kita berada dekat Jaya Gading. Kita pergi beraya untuk Wah, penuh orang lah sini. RZ. bukan duit. Tapi kalau kita dapat Ada parking tak depan tu? Oh, sini tak boleh parking. Okay, dia punya kedai yang belah kiri ni. Kedai-kedai jual Keropok Leko. Ada parking tak? Oh, penuh orang lah hari ni. Kita selit sekejap lah. Boleh ke tak? Tak muat lah. Aduh, tak muat lah. Macam mana ni? Oh, ada RZ lah. Tak muat lah. Kita macam mana nak berhenti ni? Yang ni muat tak? Muat tak? Muat tak? Okay, kita nak beli. Ada
Dekat sini banyak jual kopok-kopok. Lepas tu ada macam-macam lah, kacang-kacang pun ada ni. Alright, settle dah. Kita beli apa ni? Ica beli apa? Beli sate dengan keropok losong bekalan. Okey. Jadi ya, nak pegang. Ica, jap. Bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye. Itu saja video untuk kali ni. Jadi percutian kita di Kuantan ni memang sangat-sangat best. Okey, semoga kita selamat sampai ke rumah. Okey, siapa yang datang Kuantan boleh try tempat-tempat yang Amin share. Okey, bye-bye.